Hai semua, so hari ini saya akan memperkenalkan dua produk hair care daripada keluaran Divinus. Pertamanya ialah hair tonic, okay, dan produk kedua ialah hair serum. So two main ingredient yang ada dalam hair tonic ini ialah aloe vera extract dan juga olive oil. So apakah kebaikan untuk menggunakan hair tonic? Okay, pertama sekali, hair tonic ini dia boleh improve kita punya kesihatan kulit kepala. So dia boleh membantu mengurangkan masalah, let's say you ada kulit kepala gatal atau yang flaky, yang ada macam kelimumu atau yang kering. So bila kulit kepala kita sihat, rambut pun yang tumbuh is firstly rambut kita tumbuh dengan baik, and then dia moisturize, tak kering and tak mudah break, dia tak brittle. So rambut kita kuat lah dari akar, dia kuat, dia tak mudah ada split ends, okay? Dia tak akan break dengan senang. So yang kedua, penggunaan hair tonic ini juga boleh membantu mengurangkan masalah kelimumu, sebab dia akan bagi moisture dekat you punya hair scalp. Yang ketiga, dia boleh mengurangkan masalah rambut gugur. So siapa-siapa yang ada masalah rambut gugur, bolehlah cuba hair tonic. Okay, next product is hair serum. So, two main ingredients yang didapati dalam hair serum ini ialah argan oil dan also green tea oil. So, hair serum ni cara nak pakai dia mudah saja. Selepas cuci rambut, you boleh terus apply hair serum to your damp hair and you boleh blow dry. So, bila you pakai hair serum dulu and you blow dry, you punya rambut ada protection layer daripada kepanasan hair dryer tu. Okay. Secondly, hair serum ini juga membantu untuk melembutkan rambut supaya rambut tidak kering dan menggerbang. Yang ketiga, hair serum ini boleh bagi rambut you jadi lebih bersinar and also lembut. So, kalau anda nak rambut yang sihat, untuk menggalakkan pertumbuhan rambut yang sihat, rambut yang bersinar dan mengurangkan masalah keguguran rambut, bolehlah anda cuba produk keluaran Divinus Hair Tonic dan Hair Serum. Boleh didapati di Kaisar Pharmacy.